Asal korang nangis sampai gitu Kau tak tahu ke filem ni? Filem ni sedih tau. Cerita apa ni? Tengok ni, Syawal Tanpa Salam. Cerita ni mak bapak dia disuruh jual rumah oleh anak-anak dia untuk bayar hutang. Siapa produser dia? Property agent, the tech team, diorang produce cerita ni sebab apa tau? Sebab banyak kes terjadi, tengok komen. Ramai orang boleh relate tau. Betul ni cerita betul bukan main-main. Belum tengok kan? Pergi tengok kat YouTube, tengok The Tech Team SG, tengok ni Syawal Tanpa Salam. Korang tahu tak apa sebenarnya erti pengorbanan? Pengorbanan? Apa sebenarnya maksud pengorbanan Walid? Ya, Walid. Nak tahu pasal pengorbanan? Pejamkan matamu. Bayangkan wajah Walid. Pengorbanan itu ialah... Jangan terpedaya dengan kata-kata dia. Yang lebih penting, jangan terkorban dengan si Walid ni. Pengorbanan adalah satu tindakan yang rela untuk memberikan sesuatu yang berharga demi memenuhi perkara yang kita yakin. Korban ni, kita ambil contoh Hari Raya Korban. Kita memberikan satu usaha untuk menyembelih binatang seperti kambing ataupun lembu untuk kita menjalani ibadah agama yang dianjurkan. Apakah manfaat dia? Manfaat dia ada dua. Kalau kita korbankan kambing atau lembu, kita akan dapat pahala yang banyak di akhirat. Dan kedua, kita memberikan kebahagiaan bagi mereka yang tak pernah makan daging dan juga membantu orang-orang yang susah. Itulah maksud pengorbanan yang sebenar. Bukan macam si Walid ni, mengorbankan orang demi kepentingan nafsu dia. Itu yang saya nak cakap tadi, Ustaz. Shh, diam kau. Tahu tak di manakah nak lakukan ibadah korban nanti? Tahu. Assalamualaikum. So you all kat sana semua dah faham tentang korban? Tu dia. Jadi sesiapa yang ingin mengerjakan ibadah korban, kami The Tech Team menyokong Al-Hilal Umrah Services. Jadi sesiapa yang nak booking, boleh klik di link yang disediakan. Jangan lepaskan peluang ini.